Syukur nikmatmu. Ya Allah, terima kasih. Aku dapat jejakkan kaki lagi dekat Jepun. Assalamualaikum dan hai semua. Kami pasangan couple travelog, suami isteri yang suka jalan, makan dan buat keputusan last minute yang kadang-kadang kami mempersoalkan balik. Trip kali ini kami terbang ke Jepun selama 2 minggu. Ingat nak santai-santai untuk tengok view cantik. Sekali kena sambut dengan ribut salji tebal dan tahap peti ais pun kalah. Sejuk sampai hidung jadi kebas. Tapi demi konten, kami redah juga. Kalau korang nak tengok kami survive atau surrender, jangan lupa subscribe. Dan ingin saya katakan, selamat datang ke Jepun. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kembali lagi dalam couple travelog. Untuk trip kali ni, kita orang pergi ke Jepun, insyaAllah. So, trip perjalanan selama 2 minggu akan cover area Tokyo. Daripada Tokyo, kita akan pergi ke Fuji, pergi ke Hakuba, Takayama, Toyama, Osaka, Kyoto. Dan kita akan patah balik ke Haneda, terbang ke Sapporo, pergi ke Hokkaido. Outside my kitchen window, there's a happy parade. Confused as the question lingers, should I join them today? Am I allowed to pretend I'm good for a while? I put glitter in my eyes so they look. So korang, kalau pada siapa yang datang ataupun overnight dekat Haneda Airport, ada 2 benda yang penting lah pada siapa yang Muslim dalam sini. Pertama sekali, prayer room ada dekat tingkat 3, dekat bahagian dia dibaca. Dan satu lagi, ada makanan restoran halal dekat sini, dekat tingkat 4. Jom. It's all that I know. What lies behind this moment is a story best kept untold. At the light, use any lane to turn right. Oh, mampus aku duduk tengah alam ni. Selamat. Tak ada macam ni. Welcome to Kawaguchiko. For 23 kilometers, continue straight on. Gagamiko. What to remember, what to... Alright korang, so tadi dah tengok apa ni, Shibuya Crossing Street. So kita orang terus gerak. Kita orang tak tidur dekat area Tokyo, kita orang terus pergi ke area Fuji. So sekarang kita orang bertiga RR. So macam biasa, area Jepun ni memang terkenal dengan Family Mart. So kita nak pergi makan dekat Family Mart tu. Apa yang ada kat dalam, kita tengok. Let's go. Jom. Ambil lah Abin ni. Sama je, satu-satu juga. Sama je. Dia besar sikit lah. Ambil je lah. Kita yakin Avian sebab kita memang kat Malaysia jumpa Avian. Coy?
Ambil apa? Ni kita tengah makan onigiri salmon dengan mayonis. Kat Malaysia tak ada Tak Tak ada feeling. ada feeling. 100 yen. Ambient. Tak tahu berapa bersama ambient kita ni. So kita orang jumpa ni saja yang berani. Yang lain tak berani. Ni kau apa? Ni yang ni kak boleh makan. Nasi dengan Salt rice. salt. Nasi dengan garam. Makan. Dua jam perjalanan daripada bandar Tokyo menaiki kereta menuju ke Fuji bagaikan tidak terasa langsung. Pemandangan yang disajikan di depan mata kita bagaikan satu pemandangan yang lain daripada lain, yang menyebabkan kita akan jadi jatuh cinta dengan tempat ni. Betul lah orang kata, jika dibandingkan Jepun dengan negara jiran dia, Jepun lagi best. Maka terbuktilah apabila kami dah sampai sini, inilah hasil dan perasaan yang kami rasa sekarang. Okay, Alhamdulillah korang dah sampai dekat area Lake Kawaguchi. Tapi kita nak pergi dekat area masjid dulu. Tapi sebelum pergi ke area masjid, kita nampak satu tempat yang view dia cantik sebab dia macam estetik. So ni tempat dia. Syukur nikmatmu ya Allah, terima kasih aku dapat jejakkan kaki lagi dekat Jepun. Lagi bukan lagi kali pertama jejak kat sini. InsyaAllah mungkin akan datang ada lagi untuk trip-trip pergi ke Jepun, mungkin pergi tempat lain pula. Pada awal perancangan sepatutnya kami hanya day trip sahaja pergi ke Gunung Fuji. Tetapi bila perancangan dah berubah dan kami dah tiba dekat sini, barulah kami tahu walaupun 2 hari masih tidak cukup untuk kita pusing sekeliling area Fuji. So korang, kalau pada siapa yang beragama Islam datang ke area Fuji ni, tak lain tak bukan tempat yang memang akan jadi tempat wajib untuk singgah adalah Fuji Kawaguchiko Masjid. Dan dekat sini ada tempat untuk makan-makan lah yang insya-Allah yakin halal dia. Jom. Lake Kawaguchiko ataupun Lake Yamanakako adalah tasik yang berhampiran dengan area Gunung Fuji. Walaupun dah naik kereta, tapi masih banyak tempat lagi yang kami belum sempat cover. InsyaAllah mungkin lain kali datang kita akan cuba cover pula tempat-tempat yang lain tu. Dekat area Lake Yamanakako boleh main benda ni dan juga boleh tengok swan besar-besar tu. Makanan. Let's go, kita pergi makan. So korang datang Jepun. Ya, ada paling ada tapi ini pun best. Background Fuji.
hari ketiga dekat Jepun. So korang, untuk hari ketiga, sebenarnya hari kedua malam tadi patut check in dekat area Royal Fuji, seminar Royal Fuji. Cumanya tak sempat nak buat tour bilik sebab malam tadi ada isu sikit untuk check in. So korang advice aku dengan wife aku untuk korang pada siapa yang datang sini, sebab sini memang language barrier problem sikit. So sebelum datang tu korang double confirm dengan hotel sama ada korang punya hotel tu dah siap booking tidak. Macam aku memang dah booking, cumanya dia punya nama tu terbalik-terbalik. So macam aku nama contohlah ABCD, tapi dia bukan mula dengan A, dia mula dengan CDAB. So problem gila dekat situ. So dekat hampir setengah jam aku bergaduh-gaduh sikit dengan orang. So settle baru kita check in. So dekat lebih kurang dekat 6-7 malam itulah baru kita boleh check in dekat sini. So apa-apa pun perjalanan semalam memang epic gila. Kali pertama tengok Gunung Fuji, terbaik. So korang tunggu lagi untuk next activity kita orang dekat sini. InsyaAllah korang tengok apa yang jadi. Tu dia Gunung Fuji. So kita orang tinggal dekat depan Royal Fuji. Memang view dia terus. Memang view terus dekat sini, InsyaAllah. So korang kalau tinggal dekat Royal Fuji ni, bagusnya sini apa tau, ada barang-barang kedai macam hardware sini. Sini saja supermarket, boleh beli macam-macam untuk barang-barang basah. Dan ni hotel, nampak tak sekelilingnya. Parking jangan risau, standby punya. Alright, ini kereta yang aku sewa. Tengoklah jadi apa lah guys. Weh, macam cantik aku dapat lepak sini. Kat jabatan ni. Itu dia. Best gila sebab macam-macam ada dalam. Makanan, minuman, barang-barang macam anime semua ada dalam ni. Dan kita orang dah selesai. Dah sesat lah. Benda yang bilik yang comel-comel semua ada. Tak tahu lah, kedai ni macam DIY tau. Macam kat Malaysia mungkin DIY Ni lah. masalahnya besar sangat. Tapi semua ada. Sampai barang basah pun ada. Nak masak semua boleh buat ni. Tengok kereta ke Lisa boleh selesai kat sini. Jalan je. Ingat ni nama greenhouse. Ya Allah.
boleh tengok view kita kat kampung. Inilah cara DIY kita buat. Ni jadi salji ni. Mọi người ngon thiệt không đi nha. Nó làm xong chiếc khá vào đây đi nào. Quạt dọc cái nó mình lại đi. Jatuh. Con phải con nó mày đi. So korang, sekali lagi trip winter. Nampak tak lembut? Kaki keluar lah. Nampak betul. Tau. Dia comel. Anak nak tak yang kangkang ke begini. Weh. Jangan besar sangat kaki tu. Punya kena bawa dia ke sakit. Alright, Alhamdulillah untuk hari ketiga kita orang dah sampai dekat satu tempat yang memang dalam checklist kita orang untuk pergi ke Oide Park Hakuba. So korang dekat sini lebih aku mana Enchanter. So pergi tempat sini siapa yang mana Enchanter the best lah. Dan korang boleh tengok surrounding aku. Kita kat Oide Park. Untuk apa kita buat sini? Kita nak tengok view gunung kat tepi-tepi ni. Dekat bawah ada sungai dia yang bersih, orang kata. Jom kita tengok tempat dia. Lepas tu ada dikelilingi dengan salji je. Mantap. Sini handphone. Dia main snowball. Jangan. Buat lagi sambil malam. Aku geram main snowball ni. Kak nak ambil gambar? Macam ni. Orang dia. Anjing. Kayak mana? Maman đâu mà nhìn tại. Boleh burung tu mana nak? Wow. Oh, sejuk. Snowman. It's a dreamland. Dreamland. Ambil. Alah lembutnya. Dalam. Dapat lawak. Yeah. Alhamdulillah hari ketiga ini adalah aktiviti main untuk hari ketiga. So kita orang dah sampai dekat tempat iaitu Oide Park ataupun Oide Park, macam tu nama dia. So tempat ni memang tak ramai, masuk free. Cuma yang nak drive daripada Tokyo tu jauh sikit, tu saja. Tapi apa-apa pun yang paling best salji tebal dan kita boleh buat meni. So korang datang support Couple Table punya channel. Kita buat lagi macam-macam lagi untuk trip. So korang, satu benda kalau korang datang tempat salji benda yang paling best nak buat apa tau? Korang ambil ni. Kau tak payah Rino di belakang. Tapi lain tapi lah. Diko. Janganlah kena sayang. Diko. Yang ni keras, tadi lembut. Ada. Wih, tengok kat topi. Aduh. Syukur. Perut. Nikmat nur Allah.
Dengan tibanya kami di area Hakuba, maka berakhirlah part pertama untuk travelog trip di Jepun. InsyaAllah pastikan korang semua subscribe, like, komen dan share. Dan nantikan part kedua yang semestinya lagi menarik dan lebih padat aktiviti. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.